Podcast. Sekarang what time? 4.12. Suku. Kita dalam kereta Zaid and kita on the way to Gurney Campus untuk Negeri Sembilan. vlog. Hello. Suka terus. Welcome back to another journey. Yeah. Sini ke Gunung Jerai. Gunung Jerai. Benarlah Gunung Jerai. Saya duduk masuk mana? Kita dah masuk bas. Kita nak pergi Gunung Rejam. Ni kali kedua baru masuk bas ni KL. Dulu tak foundation tu. Terakhir Zaid naik kali Naik GoPro. Mirza Aiman aku tak isap sampai. Kat aku ya. Okey, patah balik. Okey, itu ni Afiq. Aikal situ siapa tahu siapa. Baru. Mana-mana ni tak isap. Sekarang pukul Ikut lah mana tu. pasal lagi jom. Tak. Cesok sikit. Depan kamera kena jaga sedap kan? Agak. Nanti ni kita tengok. Ibu tu. Tak adalah. Jujur agak kering. Kalau kenapa bola-bola lama semat. Nampak lapar. Dari mana? Ya bro, conclusion dia tapi Sumpah. Nak telan kepak. Ya okey. Ada mana? Bawah dia. Sedap dia kering. Aku nak telan tapi kena pakai air robot. Ya. 45 minit kan? Tak. Tengok Dia pun dah kena mati. Nak tengok nanti aku nak expect. Kaki aku kena dengar dulu berapa jam. Janji eh? Aku kata 10, aku cakap 15 dah. Aku percaya. Kisah aku bawa. Dia dekat Pulau Perhentian. Salah. Part 2. Kadang? Part 2. Kita kadang Zaid. Dekat apa? Kinaboy. Kampung esok eh? Sekarang kat Kampung Esok. Kampung Lepas tu Esok. ke apa? Kampung Pisang. Kampung hari ni kita nak pergi. Kampung hari ni. Alah. Nak pergi kampung asli. Ini pasal KL geng. Kampung Esok tak ada orang. Tapi makanan dalam mulut lah. Take for my mom. That's my guy. Yeah. Kita dah sampai tu. Kat mana tadi? Apa nama tempat? Taman Negeri Kinabalu. Taman Negeri Kinabalu. So Negeri sekarang kita orang Sembilan. literally tengah packing. Kita orang tengah preparing untuk letak-letak barang, and right after that kita orang akan terus hiking for freaking an hour. Yeah. Fikir apa? Mostly budak-budak ni semua. Jujur aku cakap mostly budak-budak ni semua ingat hiking 10 minit je, Mat. Habis tu? Kau tak tahu lagi ke? Kita kena scam siut. Sejujurnya berapa minit? So it's actually almost an hour punya hiking. No, kita kena tengok. Asal nak tengok? kena tengok. Lama lagi? Sekejap lagi? Kalau kau tak percaya kau tengok lah sini. Everything ready. Mesti mood dia bagai. Taman Negeri Kinabalu. Let's go. Let's go. Say hi to the camera, gang. Hello, Say hi to what's the up camera. guys? Say hi to the camera. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Hi. Yee. Bobby comel sikit masuk kamera. Dia dah kalau dia nak kena hiking sejam dia dah mudi fit, dia tak comel fit. Agak. Ya bodoh. Dia dah merah. Mak tidak merah. Say hi to camera. Akbar. Hello. Aku ada. Baik doh, dah habis start casing. Aku tak boleh dah casing, dia merah dia. Tak apa ni je bangunan. Aku dah tanya tak. Diorang pun tak tahu. Siapa dia orang tak tahu? Cek sana tepi tu. Sedar dah. Mana outdoor tepi, mana ada bangunan outdoor tepi tu natang. Mana ada bangunan, alamak mana ada bangunan. Mana nak tahan. Kita dah sampai dekat Taman Negeri Kinabalu. Yeah. Lepas tu sekarang ni panas gila nak mampus. Ya bro, panas ke Dah 9 suku. Panas ya. So this is our Benda. Benda kan? Baru ke? lama kot. Hihihihi. So that's our flag. So let's stay tuned to our adventure. Oh, tu dia. Tu dia.
akan body rafting tu bawah. Kena. Hiking flag. Kena boy. Kena boy. Kena boy. Kena boy. Apa kena boy? Siap. Okay, unit KL yang akan lead you punya Belum apa lagi dah kita rugi. Kecil. Hai, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Hai, panas doh. Assalamualaikum. Afiq. Bodoh lah Fi. Aku ada bukti, Fik. Asal aku dirambas lah. Afiq. Adik, abang artis. Kanan, abang datang nak buat. Adik jangan support MU. Video dengan adik. Apa video? Alright, kita dah sampai Taman Negeri Kinabalu. So kat sini kita ada bakar sate-sate, sata-sata. Bakar-bakar. Oh yeah, kita sekarang beri gang. Babi berat dia rasa. Agak. Memang berat lah, kasut besar siut. Syok siap. Relax man. Oh, kau A4K. Hafiz shot. Kita dah separuh perjalanan. Tak separuh lagi. Mawi wawi. Ni dah. Tak separuh lagi. Baru 10 minit. Kita lagi 50-40 minit lagi ni. Relax. Tak apa, tapi sekarang stamina masih kuat. Wah, semua okey. Ada group 5. Ada guru 5. Mana ada guru 5? Boy motor vlog. Memang ada YouTube lah. Ada. Nak mandi tu. Hey, relax. 1 million Relax. Okay, so hari ni air agak begitu deras. So I think which is best for body rafting. Kan. Api jangan minum. Relax. Alah naik dah, tak puas lah. Zek, lemak siap. Bukan salah. Kesipu. Ratus je. I don't know. Mau balik lah dah record. Terlampau banyak energi dah. Baik Mai, masuk. Siap betul lah. Energi lagi dah habis. Tengah habis. Apa yang kita tengah kampung ni? Apa solat lah. Lepas tu tiba-tiba Kita ambil gambar tadi. Agak. masuk naik. Tu buat pertau. Tu confirm boleh masuk air. Baik, boleh? Nanti Zaid kau info kalau jatuh. Jangan penuh air. Ada cash lah geng, masuk air. Tadi hidup terus? Astaga. Dia menawar. Tapi dia dah mati dah. Tapi dah mati dah.
Ni pun satu gak masalah. Hai, tapi masih kental. Baik. Baik. Cepat air dah. 3 kali dah masak. Masuk ni, masuk GoPro. Ni apa? Relax. Iyalah. Belakang masih ramai. Ramai geng. Baik tu kayu nak rakam YouTube. Bagi YouTube tuan next lah. Baik kayu. Oh benar. Bawa geng kayu dia. Oh geng. The Lord of the Ring movie. Movie Lord of the Ring. Baik. Oh belum ke? Tak ada. Lalu asir dia. Asir dia. Kat mana? It's been 20 minutes of hiking along the river. So we basically having some photoshoot moment with the boys and the girls. So kita ada apa panggil ranger hutan kat atas. Yes. Kita ada tempat bergayut. Bergayut. Sesi bergambar. Tengok view depan. Okay. Yeah, gambar. How we do it? That's how we do it. Weh, ni masuk dalam. Ini semboyan. Semboyan. Hello guys, kita orang dah sampai Lord of the Rings. Tak ada orang ada lah. So this is the place. Cantik gila bapak weh. So diorang tengah ambil gambar. Mel dengan Faraz tak kat sana. But we are here. Apa macam? We are here. We are UniKL. We are UniKL. Bro, UniKL bro. Review. Review lah, kesakitan. Dia lagi. Weh, phone gua yang tak hidup sial. Dah rosak dari masa air. Mana tu bag? Cakap, okay. Kau yang cakap. Next speed. Next speed. Let's fit where? Stop. Tak tahu dah nama tapi Indo macam gua. Tapi salah. Lord of the Ring yang cakap tadi. Oh ni ke Lord of the Ring? Ya, lawan je ni. Tapi mana ring dia? Aku Lord of the Ring. Cerita dia bukan benda tu. Gila. Oh, cerita dia. Tapi apa yang sama cerita tu lah? Apa ingat Aku pula tahu. Apa dah? Aku dengar balik recording minit ke 5 minit 3 saat. Dekat random place in Negeri Sembilan. Apa nama tempat tadi? Taman Kinabalu. Taman Kinabalu. Kat Malaysia kan? Kat Malaysia. Bukan dekat Bali, bukan kat Indonesia, bukan kat Random Vietnam. place, you know. Tengok depan. What a view we have. Indahnya There's nature. such a chill vibes, you know. Kita dalam kat. Sejuk siut. Agak ah. Sejuk siut. Ni kalau kencing sedap tak? Nanti kat. Sampai. We have reached the top. Boleh balik. Lambat lagi. Dah habis. Siap terlalu. Damn. Keren nak apa tu? Dah, kau tak balik. Kalau tak tengok belakang aku berada sejuk anak. Rumah kuat. Apa lagi? Love the rain. Ini macam selesa sangat. Oh, ish. Serunya. Yes, let's see what happens. Ni bulu tu macam kat bulu. Dah bodoh. Kat apa bulu nampak apa? Dah makan orang. Baik dia national. Cuma kamu Masa YouTube lah, masa YouTube. Kecil.
Ya agak berganti. Baik. Saya penat. Penat? Gue dah capek. Mana ada? Lah baru pukul 11.33 kan. Weh. Nak mandi? Rafting je. Bila lah mandi body rafting? Jadi. Yang ni belum kan? Ni baru ni. Hai guys. Mana lagi mana lek lu? Alah, dia betul tudung sampai sini pula. Alah. Cuba tengok kat situ ada apa. Ada apa? Ni itulah tempatku berenang hari-hari. Macam dapat dara kat sini. Akbar. Oi, tak tahu kat situ dah. Bila dia pergi. Sialah akbar ni. Itu lagi lah. So kita akan buat water body rafting. That will be the place guys. So kita akan tengok, kita akan sampai ke sana. Pergi tak tali kuning tu. Lepas tu kita akan lepaskan badan. Sejuk pun tu. Sejuk anjing. Akbar buat. Tapi boleh pergi ramai-ramai. So let's go. Dalam video. Tak kira ramai-ramai tak. Kita dah selesai guys. Oh. Hello. Wah, penat. Bapak aku ada karen dia. Extreme kita. Hello. Kan. Ayo. Boleh man, let's go. Let's go man, boleh man. Boleh man. Sikit lagi man. Boleh man. Boleh man. Kita bagi tenaga lelaki. Boleh? Boleh. Dah kata tak buat video. Wih, ekstrim siapa tempat ni. Sumpah, gerik sih. Gua tak tipu bye. Gua tak tipu sih. Tapi ekstrim memang best man. Puri. Ya, like puri. Gerik sih. Gerik sih, sumpah. Sana ekstrim nak mampu. Agak. Dah tengok buti tempat ni sejuk. Menggeletar dekat minggu macam tu je. Siut tu. Go. Woo! Woo! Kenaka. It's too extreme, namsek. For the girls, I would prefer not to. But for the boys who prefer sports and extremes, yes, I would say 10 over 10. It's not over 10 over 10, it's like 8. 8 over 10. Yeah, 8 over 10. Because Still high. of the schedule of time, you got no lot of time just to spend time, you know what I'm saying? You got... Gerek sih. Cepat nak turun ni pada. Ini bodoh. Sumpah. Kan cepat tu kan. Bisa kan? Tengok aku cepat rakam. Baik sih. Let's go guys. Bontot. Wait, miss, stuck.
Aida pasal Aida pasal. Almah bontot pula. Bontot pasal. Almah cepat masuk. Baring je meh kat depan tu. Bergerak. Sangkut pula bontot. Bagi sikit. Pegang. Tak asal bersangkut bontot takut. Lalu. Tarik. Tanda. Tarik lagi. Typhoon. Kenapa Zain macam boleh gerak? Apa takut? Ke kanan. Nak cue rekod aku juga. Aku nak masuk. Tak gerak ni. Terus sikit dah. Batang. Luka bodoh bang. Tarik kan. Bias. Batang. Tutup rel. Okey. Okey ngam. Aku hilang dah. Tangan balik mesti luka-luka dia. Yo. Aida nampak tak tu? Macam dah tenggelam je. Macam kat dunia lain je dah. Jangan joget. Relax. Joget. Siapa jerit tu? Jangan joget. Belakang dah sendiri. Aida. Ya. Kau ni pun. Macam dah disconnect je tengok. Jangan disconnect. Lain. Aku lumpang kat Aida. Aida. That's a free on the board. Gemut. Sakit sel betul. Kelak. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Tadi. Sakit sel buntut. Jom. Tapi kau itu. Ya Allah dia ni. Jom sini pula. Agak mana Zaid tu? Hilang tadi. Weh, sabarlah. Tunggulah. Tunggu. Tak bodoh. Sabar, weh. Okey, mana? Ujung jari je, Man. Man. Tarik cepat-cepat. Okay, tak. Go. Jom. Weh. Jom. Go. Okay, go. Sakit buntut. Ranting bodoh. Pas depan. Sarah, pas depan. Hello. Wait. What the heck?
Nafas ke depan. Review apa? Review today. Review today. Kau ambil food, ambil food. Best Go. gila. Naik atas boleh bagi rating. Syafiq kata 10/10. Turun bawah 7/10. Sebab tak sebab body rafting banyak tolong orang je. Alah bagusnya. Apa? Body rafting tak best. Kenapa tak best? Kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun. Aku nak badan kau lah, Fik. Tak ada ni. Ni dah buat food apa ni? Ni macam nasi paprik ya, dengan telur masin dengan nasi. Semua apa? Wih dapat juga pun logo mat. Kau fikir balik dia punya panas macam mana? Gila babi bai. Genting. Eh, Ada apa? ini KL sediakan. Style ni KL. Nasi goreng nasi paprik. Siapa nak masuk ni KL masuk lah. Ada marah. Gila promo lah. Ada marah. Event orang support makanan. Yeah. Makan apa event pun murah. Event tiap-tiap bulan weh. Betul. Dah boleh dapat air siap. Air sirap lah. Nasi siram mat. Dia orang literally delivery kat dalam hutan. Kau fikir lah, kau fikir. Masuk ni kan. Okay, kita sampai bas geng. Dah penat, dah barai. So kita orang-orang Kerawal masuk bas. Let's go. Okay. Hello, what's up guys? Wrap for today. Daripada mana? Kenobi. Apa bukan Kenobi Apa nama dia? Kenobi Boy. Kenobi Boy. Yeah. So 3 jam bas ni. Oi. Alhamdulillah balik bawa slow lah. Slow 3 jam kat lah. Sampai. So sampai alhamdulillah. Actually Sungai Ciling ni. Yeah. Actually tak main je. Don't forget to subscribe guys. Like, share and subscribe. Tak bisa cakap lagi. Last nak cakap. Kalau korang nak review kita orang punya trip, boleh leave it in the comment section pula. Next nasi kenyal hambut. Nasi jadi tu. Jadi kan. Sampai ke Toman kan. Nak buang Subscribe YouTube aku. baby apa tu? Motorboy vlog. Saya tahu tu. Apa ada kembar? 2 Ferrari, Ferrari hitam, Ferrari maroon. Ferrari hitam. Hitam purple. Thanks for watching my YouTube channel and waiting for next trip. Maybe London, maybe Switzerland. Bye.